Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya akan buat ulasan perlawanan antara Sabah versus PDRM dalam Challenge Cup, yang mana Sabah menang 2-0 hasil jaringan lawa gila daripada Dane Ingham dan satu dari Fergusteni. Baik, untuk perlawanan menentang PDRM semalam, sepatutnya Sabah boleh menang lebih daripada 2-0. Sepatutnya ada 4 ke 5 gol lah. Bahkan penalti Darren Lock pun tak masuk, berjaya di save oleh Hakim Hamidun. Sayanglah dari segi klinikal, sepatutnya pasukan Sabah boleh execute peluang-peluang yang mereka ada untuk menjaringkan dan juga bawa bekalan yang lebih selesa untuk second leg Challenge Cup lah. Tapi sayang, hanya 2 gol sahaja yang berjaya dijaringkan oleh pasukan Sabah. Baik, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara positif yang kita boleh highlightkan untuk pasukan Sabah? Perkara positif yang pertama yang kita boleh highlightkan untuk pasukan Sabah adalah mengenai mereka punya import baru, yang mana boleh saya katakan import baru yang dibawa masuk oleh pasukan Sabah nampaknya mula untuk menunjukkan keserasian dan juga menunjukkan taring lah. Sebab apa? Sebab walaupun baru masuk dan first game, mereka mampu memberi satu import yang positif. Jadi kalau kita lihat antara pemain yang memberi import positif adalah pemain nombor 22 Lujbit dan juga pemain nombor 7 iaitu Chris Malone ataupun Ondokba, yang mana semalam mereka menunjukkan satu konsistensi yang bagus dan mereka punya mentality serta eager untuk menjaringkan gol serta membantu dalam progression attacking adalah sesuatu perkara yang bermanfaat dan juga memberi kelebihan kepada pasukan lah. Baik, untuk perlawanan semalam, pasukan Sabah bermain macam biasa. Mereka menggunakan back four iaitu Rawison Batul bergandingan dengan Dominic Tan, dan mereka meletakkan Ernesto dan juga Dan Ingham untuk bermain sebagai right back dan juga left back lah. Untuk right back dan juga left back pasukan Sabah ni, untuk full back mereka akan guna kedua-dua player ni untuk bermain dengan lebih ofensif ke bahagian hadapan. Kalau kita lihat untuk Dan Ingham, dia banyak untuk contribute di bahagian wide area ataupun advance di higher position lah di kawasan pihak lawan dengan overlap yang sangat bagus lah. So dia banyak covering on the flank area ataupun wide area lah, dan disebabkan itu kita boleh nampak Dan Ingham punya contribution, dia banyak bentuk combination play bersama dengan Darren Lock dan juga Lujbit iaitu pemain nombor 22 pasukan Sabah lah. Jadi banyak hantaran-hantaran crossing yang dilakukan, bahkan gol yang dilakukan oleh Dan Ingham adalah hasil overlap yang dilakukan oleh beliau di bahagian kanan lah. So benda tu memang positif side. Cumanya untuk bahagian kiri, dari segi penggunaan Ernesto adalah sedikit berbeza. Sebab apa saya kata begitu? Sebab kalau kita lihat kepada Ernesto, dia adalah player yang diguna pakai oleh pasukan Sabah memang untuk membantu attacking support kepada bahagian serangan, tetapi Ernesto diguna pakai dalam dua situasi yang berbeza, yang mana kebanyakannya Ernesto dia akan inverted masuk ke half space, dia masuk ke bahagian tengah. Contohnya macam mana dia assist kepada Dan Ingham, bagaimana kedudukan dia di bahagian tengah itu adalah satu pembuktian lah, yang mana Ernesto banyak overload ataupun masuk ke bahagian tengah untuk memberi support kepada kawasan middle third. Dan dalam masa yang sama, cara kedua Sabah guna Ernesto adalah dari segi overlap jugalah, yang mana dia covering on the left space lah ataupun di bahagian left flank, bahagian wide area. So daripada segi penggunaan yang ditunjukkan oleh Ernesto pada perlawanan semalam, dia adalah seorang player yang versatile, yang mana bila masuk ke bahagian tengah, dia boleh beri support dalam melakukan ball progression dan juga sekelip ball di kawasan tengah ataupun membuat hantaran change side lah. Tetapi sekiranya dia go into the left flank, maka ataupun cover more on the wide area, dia akan bentuk combination play dengan Fergusteni ataupun dia akan cuba untuk crosses lah masuk dalam kotak penalti. So that two type of gameplay yang ditunjukkan oleh pasukan Sabah dalam penggunaan mereka punya fullback sewaktu menyerang. Dan yang kedua, kalau kita lihat untuk pasukan Sabah pada perlawanan ni, mereka menggunakan menggunakan midfield yang bagus, iaitu mereka menggunakan Dean Pelicanos, mereka menggunakan Cifuentes dan juga Lujbit. Bagi saya, ketiga-tiga player ni sebenarnya bagus lah. Cumanya untuk Dean Pelicanos boleh dikatakan masih lagi di bawah below par. Sebab apa? Sebab semalam dalam fasa build-up phase ataupun di kawasan middle third, Pelicanos banyak melakukan mistake-mistake dari segi misplaced passing, yang mana dalam fasa yang sepatutnya dia boleh pass lebih better, dia banyak misplaced pass yang menyebabkan bola hilang. Waktu tu
move Sabah dalam possession untuk menyerang lah kan. Tetapi untuk Cifuentes dengan Luzbik, saya suka Luzbik. Sebab apa? Sebab pemain nombor 22 Sabah tersebut dia menunjukkan satu mentality yang gila in term of pressing, yang mana dia press kat mana ada bola kat situ dia ligan kan. So kat mana ada bola kat situ dia involve diri dia kan. Dan hasilnya apa? Dia berjaya create satu assist kepada Fergus Stanley pada perlawanan semalam. Dan untuk Cifuentes macam biasa dia lebih bebas, tetapi peranan Luzbik yang banyak menyebabkan bahagian tengah pasukan Sabah lebih stabil dan lebih solid untuk menyerang dan juga bertahan lah. So Luzbik, you gain my respect lah kan. Untuk front three, iaitu Darren Lock, Chris Malone dengan Fergus Stanley, to be honest, untuk Chris Malone memang saya tak tipu. Dia punya work rate, dia punya pressing forward, dia punya attacking style memang bagus, dia banyak contribute, tapi dia lama sangat pegang bola. Tetapi dia sangat rajin untuk bergerak dari satu position menyebabkan bahagian nombor 9 tu kita tak tahu siapa yang main, sama ada Chris Malone ataupun Fergus Stanley. Tetapi benda tu sebenarnya memberi kelebihan kepada pasukan Sabah untuk create the variation of attacking bila mana mereka pegang bola. So Chris Malone akan drop deeper untuk support dan sebagainya. So that is a good thing lah. Untuk Darren Lock semalam, sayang lah penalty tak score, tapi dia punya positioning in the D-box boleh dikatakan bagus, tapi dia punya percubaan direct to the goal tu agak kurang lah. Untuk Fergus Stanley, to be honest, memang this game antara benda yang dia improve gila-gila. Sebab apa? Sebab untuk game ni dia tunjukkan yang dia boleh buat percubaan dari luar kotak penalti, dan dia punya shooting range dah jarak dia nak shoot tu dah improve. Dia boleh score daripada luar kotak penalti dan sebagainya. Bukan score lah, maksudnya melakukan percubaan, which is very effective lah Fergus Stanley semalam in term of combination play, link up play, hold up kan. Lepas tu finishing wise apa semua, dia banyak melakukan percubaan, tapi sayang kurang clinical. Saya rasa kalau Fergus Stanley ni dia punya clinical, dia very effective in term of execute all the chances yang dia dapat. Semalam dia dah hat-trick lah, tapi sayang lah. Tapi Ferguson ni punya performance memang very good lah, memang excellent bagi saya. Dia punya positioning, kawal bola, bantu serangan, and lepas tu dia banyak masuk ke dalam kotak penalti dan involve dekat half space. So benda tu memang shock lah tengok. So overall semalam Sabah very good lah in term of attacking football. So saya tak boleh nafikan benda tu. Untuk pasukan PRM, to be honest, mereka tak boleh cope dengan gerak. Mereka boleh cope lagi lah. Hakim Hamidun antara player yang boleh di highlightkan. Cumanya player yang paling saya suka adalah Fakrul Azim. Fakrul Azim main winger, dah berapa video saya puji dia kan. Sepatutnya pasukan-pasukan Liga Super ni dah boleh ambil Fakrul Azim main dekat Liga mereka kan, dekat pasukan mereka, daripada ambil import kan. Sebab Fakrul Azim ni kaki kiri inverted, boleh score pada luar kotak penalti. So benda tu memang bagus lah kan. So benda tu memang superb, kita boleh katakan. So saya rasa kalau Fakrul Azim orang kata apa, Fakrul Azim berjaya untuk score the goal, memang dia akan jadi player yang di highlightkan pada perlawanan semalam. Tapi overall pasukan PRM punya attacking memang banyak bergantung pada Fakrul Azim. Kalau Fakrul Azim dapat bola aja, memang attacking pasukan PRM nampak bahaya lah. Tapi selain daripada itu tak berapa nampak sangat. Fadil Awad agresif kat midfield, tapi dia tak boleh nak lawan aggressiveness yang ditunjukkan oleh Luzbik. Overall Sabah much better team and deserve to win lah. Okay, Assalamualaikum.